Ada orang tanya penting sangat ke personal branding ni? Jawapannya, ya, sangat penting kerana yang pertama untuk personal growth, untuk improve diri kita jadi lebih baik. Kita akan improve image kita, message kita, target audience kita. Kita akan improve banyak aspek dalam kehidupan kita. Yang kedua ialah untuk membina kepercayaan. Dalam dunia ni kita perlu komunikasi dan message yang kita nak sampaikan, beli barang kita ke, nasihat ke, ia memerlukan kepercayaan. Orang takkan terus percaya, orang nak tahu siapa kita yang sebenar. Orang nak ada human to human punya engagement. Jadi dengan adanya personal branding, kita akan lebih dipercayai. Yang ketiga, online presence kita menjadi lebih baik. Orang boleh Google siapa kita, orang boleh baca tentang hal kita dan tengok siapakah kita yang sebenar. Jadi apabila kita memperbanyakkan konten, memperbanyakkan kandungan berkenaan diri kita, bisnes kita, idea kita, agenda kita, dari di situ kita akan boleh reach out lebih ramai penonton ataupun audiens secara online. Jadi DM saya cepat-cepat untuk saya bantu anda. Promosi April harga RM29 sahaja untuk 30 minit sesi private coaching.